Senak korang dengar betul-betul, lepas tu korang komen. Apa benda yang sebenarnya mesej yang dia nak sampaikan kepada kita? Apa sebenarnya mesej? Senak kau dengar, kau komen. Apa? Kau fikir apa benda dia cakap tu, apa sebenarnya mesej dia? Boleh Okey. Kita sama-sama guys, timba ilmu. Sibuk marah ke Yahudi pula ni. Yahudi jahat, Yahudi zalim. Tadi dalam waktu berita, lalu mari saat ni lah. Kita akan desak Israel mengadakan perbicaraan ke atas tentera komandonya yang telah menyerang kapal, maknanya di perairan antarabangsa. Malaysia nak desak Israel. Mu mabuk pergi kuda ke apa? Tak sedar ke diri. Seluruh dunia tak berkesan. Faham? Tu maknanya kerusi keselamatan PBB dia pegang. PBB tu ciptaan dia. Di antara matlamat ditubuhkan PBB iaitu untuk menghancurkan orang Islam. Sebab itulah kita khabar lama dah, taktik Yahudi ni dia akan serang orang Palestin. Sebab orang Palestin agama Islam. Dia masuk kereta kebal 2-30 buah, dia tembak habis 300-400 orang, dia colek 100-200 orang. Bila masyarakat antara masa marah, dia pun keluar, dapat 300 orang nyawa Islam. Ngeda boleh 8 bulan, setahun dia buat pula. Nampak? Akhirnya habis negeri orang Islam. Mayat orang Palestin dibelah, diambil perut, ambil mata, ambil jantung, digunakan untuk hospital Israel dan Amerika. Ada orang Amerika nak pakai buah pinggang, dia akan ambil seorang banduang Palestin, dibunuh, ambil jantung, ambil liver, atau ke Amerika. Mayat tahu tak nampak. Tangkap 100 orang pejuang atau rakyat Palestin, lepas 80, tinggal 20 lagi hilang. Tangkap 120, lepas 80, baki 40. Bila ada Israel kan, hak ni nak bakar kelaput mata, hak ni nak kulit dia terbakar, dia ambil kulit rakyat Palestin, ambil dengan meseng, ambil seorang banduang Palestin, bius, bagi pesang, tolak dengan meseng, set, tubik kulit. Siapa tak ada kulit, lepas tu bunuh, ambil mata, ambil itu, atau ke Kanada atau ke Perancis untuk kegunaan musuh-musuh Islam. Itu cerita dia. Kita nak buat nak marah pula ni, nak marah ke Israel. Jahat Israel, jahat. La ilaha illallah. Mu baru tahu. Tugas kita ni akak senjata. Seluruh negeri Islam keliling Israel itu fardu ain. Dalam kitab Mekah kata menyerang Israel. Kita tak jauh ni Malaysia, fardu kifayah. Nah, tiap-tiap pemerintah umat Islam akan ditanya di akhirat, kenapa muda atau tenteramu, kereta gebarmu, kereta perisamu untuk menyerang Israel? Akan kena tanya lagi. Nah, dah itu gebar ada komando rakyat bergaruk merdeka, tak tengok merdeka. Atau Palestinnya. Nah, tak mau bawa wi ke dia kereta gebar. Malaysia wi 15 buah, Arab Saudi wi 10 buah, ni tak. Nak wi kereta gebar pun dekuk. Tak boleh, takut Amerika marah. Pulak dah. Nak. Kemarin Perdana Menteri kata kita mengutuk sekerah-kerah ni tindakan Israel dan sekutunya Amerika yang nampaknya menyebelahi Israel. Oh, sedap kan mak cakap. Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara melainkan kamu ikut millah. Allah tak sebut dalam ayat ni hatta tadkhulu dinahum, tak. Allah kata sampai kamu mengikut akan millah. Millah ni cara hidup. Tak masuk Yahudi, tak apa dah, ikut pesen Yahudi. Orang Yahudi lagu mana? Orang Yahudi dia pandai pada Nabi lagi. Kalau Nabi kata gini, dia kata tak boleh buat gini, hak moleknya gini. Lebih kurang dengan Melayu kot.
Allah kata kena hukum potong tangan pencuri data. Itu zaman dulu. Ni kita kena kaji dulu. Ambo mu pandai pada Tuhan. Kita kata tak ni sunnah Nabi kena buat dia tahu dah sunnah Nabi tu cerita lama ni zaman bila. Nah, bila kita ajak kepada perkara kebenaran dia kata barang lama. Bila kita ajak kepada Quran dia kata cerita lama. Dah percaya dak Quran? Percaya abah. Percaya pula jadi kluk-klik gitu. Nah. Dah kena buat ni tahu dah hukum ni kita kena kaji dulu pula dah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mu ikut sebahagian daripada orang-orang Yahudi Nasara tu mu akan jadi sesat. Sama ada sesat daripada yang sebenar dari segi akidah ataupun dari segi amalan hidup. Jadi bukan maknanya apa benda bila dia rapah kapal yang ada rakyat Malaysia baru kita nak kata bahawasanya Yahudi ni jahat rupanya. Dah lama dah. Bukan baru 3-4 hari ni jahat Yahudi. Allah suruh kita kata Yahudi bangsa jahat. Kalau kita tak kata tak sah semayang kita. Iaitu dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Kita buka kitab tafsir yang mu'tabar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Fakhrul Razi dan seumpama ni. Mereka berkata al-maghdubi alaihim humul yahud. Golongan yang jahat ni, yang Allah sangat marah ni adalah golongan Yahudi. Ada yang kata dah bukan Yahudi saja jahat, lain jahat juga. Tahu dah. Ada sama bagi anak bela Yahudi. Padahal dia dengan mak dia dengan ayah dia tak ada sikit darah Yahudi. Tapi nak bela. Kita tak katalah bangsa lain tu baik belaka. Tapi bangsa yang paling jahat bangsa Yahudi. Bani Israel. Sebab bunuh orang. Dia jawab pula dah bangsa lain bunuh orang kau. Tak boleh kata gitu. Bapa pak dara mu Israel. Siapa tak boleh kata begitu? Bukan kita kata ni ikut kepala otak kita dah. Allah suruh kita kata dalam surah Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim. Kalau tak kata gitu tak sah semayang, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Kata guana tu imam ni. Potong sikit bawah. Sebab apa? Tak baik kata ke Yahudi. Kena baca sampai habis. Bukan maknanya Yahudi jahat ni bila rakyat Malaysia naik atas kapal nak atas batuan dia pun rapah kapal tawang rakyat Malaysia. Bukan. Mereka adalah musuh Allah, musuh para rasul, musuh orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau mu ikut buat-buat ni yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu yang Islam akan jadi sesat. Bukan Yahudi Israel saja. Iaitu cara hidup Yahudi pun kalau kita ikut jadi sesat.